Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita. Saya Humaira binti Muhammad Safwan, pengacara anda bagi BBC Channel Sekolah Kebangsaan Seri Budiman. Hari ini saya akan membawakan liputan khas berkaitan dengan kejohanan olahraga MSSD Kuala Terengganu bagi tahun 2026 yang telah berlangsung di SMK Sultan Sulaiman baru-baru ini. Alhamdulillah, SK Seri Budiman Sebudi telah dinobatkan sebagai Johan Keseluruhan Kejohanan Olahraga MSSD Kuala Terengganu dengan kutipan 7 pingat emas, 2 pingat perak dan 3 pingat gangsa. Pihak sekolah mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada semua peserta kejohanan yang memberikan komitmen tinggi dalam usaha mendapatkan pingat dalam kejohanan ini. Tidak dilupakan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada guru penyelaras, jurulatih terutamanya, guru penolong kanan ko-kurikulum Cikgu Muhammad Abdul Hafiz bin Rani selaku ketua jurulatih, semua guru, barisan pentadbir dan barisan ibu bapa yang turut hadir memberikan semangat dan sokongan tidak berbelah bagi kepada semua peserta yang bertanding. Berikut merupakan senarai pingat yang diperoleh oleh atlet sebudi dalam kejohanan ini. Muhammad Zaril Hakimi bin Zafri, pingat gangsa 100 meter lelaki 11 tahun. Nur Husna Sufiyah binti Muhammad Faizal, pingat gangsa 100 meter perempuan 12 tahun. Salsabilah Aisyah binti Muhammad Saufi, pingat perak lontar peluru perempuan 11 tahun. Maryam Mardiah binti Muhammad Syafiq, pingat perak 100 meter perempuan 11 tahun. Muhammad Aras Al-Azim bin Muhammad Rifiza, pingat emas 80 meter lelaki 12 tahun dan pingat gangsa lompat jauh 12 tahun. Nur Fakira binti Muhammad Syukri, pingat emas 100 meter perempuan 12 tahun dan pingat emas 200 meter perempuan 12 tahun. Pasukan kuartet sekolah juga menyumbangkan 4 lagi emas melalui acara 4 kali 100 meter lelaki dan perempuan serta acara 4 kali 200 meter lelaki dan perempuan. Kejayaan yang lebih manis adalah saudari Nur Fakira binti Muhammad Syukri telah dinobatkan sebagai atlet terbaik perempuan sekolah rendah bagi kejohanan ini. Berdasarkan kutipan pingat ini, Sebudi telah dinobatkan sebagai Johan Keseluruhan Kejohanan Olahraga MSSD Kuala Terengganu bagi tahun 2026. Tahniah diucapkan. Satu kejayaan yang luar biasa telah dilakarkan oleh Sebudi. Dengan itu, sekian sahaja liputan khas kejohanan olahraga MSSD tahun 2026. Semoga kejayaan pada kali ini menjadi batu loncatan kepada kejayaan yang lebih besar kepada sekolah. Sekian sahaja liputan pada kali ini. Salam sayang daripada saya, Humaira binti Muhammad Safwan. Sebelum itu, jangan lupa like, komen dan subscribe BBC Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.